patut disebut 16 Julai. 16 Jun. Saudara, Anwar goyang. Hari ini siapa yang mempertahankan Anwar harus rasa malu. Dalam pepatah Melayu sebut apa? Berani kerana benar, takut kerana salah. Kenapa Anwar takut masuk mahkamah? Oh, nanti kes ni akan digunakan untuk menghancurkan institusi Perdana Menteri. Institusi Perdana Menteri itu akan hancurkan nafsu rakus Anwar Ibrahim. Saudara yang semati sekalian, kerana itu mulai sekarang. Saya meraih. Pertama, satukan kekuatan. Orang yang tak ada kepentingan seperti Yusuf Rauter sanggup melakukan pengorbanan yang sangat besar. Pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin NGO yang berlawan berdepan dengan manusia munafik tahap maksimal, tahap syaitan, tahap dajjal seperti ini hanya boleh dilawan dengan penyatuan. Orang politik tak boleh lagi berpecah. Ini bukan lagi persoalan parti, ini bukan lagi persoalan jemaah, ini persoalan mempertahankan kepentingan umat dan tanah air Islam. Jangan hanya hidup rakyat, hidup Melayu, hidup Islam hanya menjadi kata-kata di bibir semata-mata. Kekuatan harus disatukan. Dan jalan ke depan ini akan jadi lebih sukar. Pilihan raya hanya sekitar tak sampai 1 tahun. Tapi selama jalan akan menjadi lebih sukar. Kita perlu berdepan dengan berani dan bersama-sama demi agama, bangsa dan tanah air. Jadi saya menyeru yang ketiga, apa peranan semua? Tolong saya jadi ejen penyampai. Mampu menulis, mampu bercakap. Saudara tahu tak, ada seorang suri rumah baru ni buat TikTok. Suri rumah buat TikTok. Saya pergi akaun TikTok, dia cerita masak-masak saya sebelum ni. Dia buat TikTok, saudara. Dia kata apa? Semalam dia bincang dengan lelaki dia. Saya bincang dengan suami saya cakap dengan suami saya nak buat video suruh Anwar berhenti letak jawatan. Sebab Anwar ni menyusahkan orang, cakap bohong, satu benda tak ada tapi hakikat ni. Saudara tahu hit video dia milion juta. Tapi hasilnya lepas tu dengan akaun dia hilang, semua hilang lah. Sebab nak kata salah, suruh Perdana Menteri letak jawatan tak salah. Tapi ada satu orang je. Kalau setiap suri rumah di setiap penjuru negara buat video yang sama, saudara, mampus Anwar Ibrahim lari tengah malam. Buat video, dia bukan suruh terbalik kereta polis macam dia buat dulu. Yang lelaki, yang muda, anak-anak muda semua buat video, pelbagai video. Kalau mampu buat video, aku tak boleh buat video ni, saya cuba buat tak jadi, tak apalah. Forward kan, bisnis perjuangan ni semua orang buat ni forward. Paling tidak kalau forward pun tak berani, dah tengok forward. Share tak berani, like. Kalau like pun tak berani. Itulah kemenangan Anwar Ibrahim. Itulah kemenangan rejim ini. Boleh ke tak boleh ni? Faham ke tak faham? Alhamdulillah. Jadi saya nak mundur diri, saya nak bagi laluan yang lain. Tapi sebelum saya mundur diri, saya tulis satu buku ringkas. Azab Baki sialan perasuah Malaysia. Saya buat buku, saya tak takut. Buku saya dekat belakang. Saya minta saudara tolong beli seorang satu buku ni balik Arab, tapi dengan syarat janji dengan saya. Lepas saudara baca, saudara bagi jiran, jangan simpan. Lepas saudara baca, kalau saudara rasa ni saudara ada rezeki lebih, fotostat lain, hak cipta tidak dipelihara. Siapa ada kemampuan, cetaklah saudara, sebar sebanyak mungkin. Dan saya percaya hanya dengan keberanian dan kekuatan rakyat, ada satu sinar di hujung terowong, kita akan menikmati semula negara Malaysia yang hebat dan negara Malaysia yang kembali menjadi
menjadi tanah Melayu yang gemilang sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.